Tuan-tuan bayang apa maruah kita tuan-tuan, sampai istana, sampai negeri, sampai kuasa negeri, menteri besar kita habis dipegang oleh DAP ni. Sebab itu tuan-tuan, ini adalah cara kita tuan-tuan, kita bersatu semula tuan-tuan, kuatkan balik semangat kita. Yang penting sekarang kita tolak pakatan DAP ni tuan-tuan. Ni aku nak bagi tahu dekat korang ni semua. Ni seorang lagi pengikut kepada Ashraf Wajdi. Aku ingatkan Setiausaha Agong je bodoh, sampai pengikut-pengikut pun bengap. Apa yang kau cakap DAP kontrol istana? Engkau ni, mulut engkau kalau tak reti jaga, engkau pergi sekolah dulu. Engkau patutnya kau fikir, engkau tu duduk dalam parti yang konon-kononnya memperjuangkan tentang hak orang Melayu, memperjuangkan tentang raja-raja Melayu. Tapi sebaliknya aku nampak hari ni Pakatan Harapan yang lebih memperjuangkan tentang nasib raja-raja, tentang nasib rakyat orang Melayu dan juga semua bangsa yang ada dalam negara ini, tanpa mengetepikan mana-mana pihak dan juga perasaan mereka yang kita singgung. Tak ada. Tapi engkau yang konon-konon menjunjung sebuah parti bernama UMNO, oh DAP kontrol istana, oh DAP kontrol itu. Engkau yang cakap. Orang bodoh macam ni jangan duduk dalam pentas politik. Hanya modal engkau konon-konon nak menakutkan orang Melayu, orang-orang kampung dengan hujah sedemikian rupa. Sedangkan engkau tahu apa yang berlaku sebenarnya. Parti engkau yang cuba merogol kuasa selama ini, dan pada masa yang sama, engkau juga menyambut naratif konon-kononnya orang Melayu terancam di bawah Pakatan Harapan, khususnya bersama DAP. Habis MCA dan juga gerakan tu, selama ni bercium mulut dengan korang semua di dalam UMNO Barisan Nasional, apa pula? Oh tak apa, tak ada masalah. Pasal bila mereka bersama. Hari ni kita tengok Barisan Nasional bersama dengan PAS. Kita tak tengok langsung daripada geng-geng Perikatan Nasional cakap pasal 47 kes ke, pasal itu ke, pasal ini ke, tak ada dengar bunyi. Semua suci, murni. Dan akhirnya DAP juga yang kembali dipersalahkan. Pengundi rakyat di Negeri Sembilan 1/8 jangan termakan dengan dakyah-dakyah daripada geng-geng yang cuba memecah belahkan keharmonian di dalam Negeri Sembilan. InsyaAllah Pakatan Harapan adalah pilihan yang terbaik. Jadi undi Pakatan Harapan pada 1/8 dan pastikan Pakatan Harapan terus menerajui Negeri Sembilan pada PRN kali ini, InsyaAllah. Yang PN duk main isu bangsa, yang BN pula duk serang pula istana ni. Hari ni pihak istana dah keluarkan kenyataan bahawasanya jangan kaitkan istana dalam kempen pilihan raya Negeri Sembilan ni. Kenyataan ni dikeluarkan disebabkan ada satu video. Aku bagi korang tengok dulu video ni. Yang paling best hari ni tuan-tuan, bubar Dewan Undangan Negeri. Sebab apa? Desakan daripada DAP. Tuan-tuan, Aminuddin pergi ke istana sebab arahan daripada DAP. Tuan-tuan bayang apa maruah kita tuan-tuan, sampai istana, sampai negeri, sampai kuasa negeri, menteri besar kita habis dipegang oleh DAP ni. Punya kurang hajar kenyataan daripada calon Barisan Nasional ni. Biasalah. Puak-puak dia orang kan dah berpengalaman dalam bab-bab menghina institusi ni, merendah-rendahkan institusi ni. Dia hina institusi ni serupa tak ada maruah. Inilah puak-puak ni. Puak-puak sial. Aku nak bagi tahu satu benda lah. Raja tu ada daulat dia. Dan istana ni dia lagi tinggi tau daripada politik. Takkan ada orang-orang politik ni boleh kawal, orang-orang lain ni boleh kawal istana ni. Yang aku pelik mana Kemal Saleh. Secara terang, kawan-kawan kamu ni menghina institusi yang Tuan Besar Negeri Sembilan ni. Duk laung-laung, konon-konon parti terpaling Melayu lah, pertahan institusi istana lah. Sudahnya puak-puak dia orang lah yang paling teruk menghina institusi ni. Pihak berkuasa tolonglah ambil tindakan dekat si sial ni, dekat si penderhaka ni. Sebab apa dah terlalu melebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, aku baru tengok video ceramah dari seorang calon UMNO BN yang dia kata istana Negeri Sembilan ni dikontrol oleh DAP. Apa kebodoh sangatlah kenyataan macam tu. Kau setara mana sangat? Kau apa ni Negeri Sembilan punya istana ni hina sangat ke? Sampai DAP boleh kontrol ni orang istana. Setara kuat sangat ke DAP? Gagah setara mana sangat DAP ni sampai boleh kontrol istana? Jadi fikir-fikirlah. Kau jangan nak perbodohkan rakyat-rakyat Negeri Sembilan macam dengan cerita-cerita dongeng, cerita-cerita bodoh tu. Okey? Tolonglah. Berkempen bagilah matang sikit. Kita ni sebagai pemimpin, kita kena mencerdikkan rakyat. membuka minda rakyat, memberi info yang betul, fakta yang betul. Kau nak kempen, kau ceritalah apa yang kau nak buat dekat Negeri Sembilan tu. Ataupun kau ceritalah negeri-negeri yang kau dah takbir dulu, apakah hebatnya negeri yang kau dah takbir.
tadbir tu, okey, sampai menyebabkan benda tu kau nak bawa pula ke Negeri Sembilan, ke kemajuan tu nak bawa ke Negeri Sembilan. Kau ceritalah, kau share lah benda apa yang kau nak buat. Jangan dulu sampai nak sabitkan istana, sampai nak menghina istana sampai setara tu sekali. Okey? Apa pendapat korang? Kenapa padam? Kenapa delete? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sekarang jam menunjukkan 4 pagi yang mana saya berada di IPD Rembau. Saya telah buat satu laporan polis berkenaan dengan satu kenyataan daripada Syukri Samsudin yang mana didakwa mengaitkan Istana Negeri Sembilan dengan DAP. Tapi dekat sini saya nak tanya satu soalan lah dekat saudara Syukri Samsudin. Kalau benarlah anda yakin dengan kenyataan anda buat itu, kenapa video itu anda padam? Kenapa perlu anda delete? Apa yang menyebabkan anda menarik balik kandungan tersebut? Jadi dekat sini, rakyat berhak mendapat penjelasan. Jika kenyataan itu berasaskan fakta, jelaskan kepada umum. Serahkan bukti. Jika tidak, mengapa ia dimuat turun pada awalnya? Jadi di sini biarlah siasatan dijalankan. Saya tak nak ada sesiapa membuat sebarang spekulasi. Dan saya percaya pihak berkuasa akan meneliti kandungan video, konteks kenyataan dan mengambil tindakan yang sewajarnya mengikut undang-undang.